Nak melabur dalam ETF yang patut syariah di Malaysia tapi tak tahu ETF apa yang ada dan nak beli ETF tersebut dekat mana. Jadi guys, jom dah share 5 ETF patut syariah yang korang boleh invest di Mumu. Jadi ETF pertama namanya ialah Trade Plus Syariah Gold Tracker dan kod dia adalah 1828EA. Jadi korang boleh buka korang punya Mumu and then search 0828EA dan korang akan nampaklah yang ini nama dia Gold ETF dan korang boleh lihat sendiri dia ada gambar bulan sabit dan bermaksud dia patut syariah. Jadi guys, ini adalah commodity ETF di mana dia bagi exposure kepada harga emas melalui gold physical sebenar. Around 95% dana digunakan untuk melabur ke dalam gold bar yang diiktiraf oleh LBMA. Baki selebihnya digunakan untuk Islamic Money Market Fund ataupun deposit bagi tujuan liquidity. Dan ETF ini diuruskan oleh Trade Plus oleh Aham Asset Management. Jadi daripada prestasi, ETF ini mencatatkan 1 year return plus 51.75%. So ETF ini sesuai untuk jadikan sebagai hedging inflasi dalam masa yang sama cuba untuk menstabilkan portfolio apabila saham volatile. Seterusnya, kita ada EQ8 Dow Jones US Titan 50 ETF dan kod dia adalah 0827EA. Dan korang boleh lihatlah graf dia memang naik sangat dahsyat daripada April tahun lepas sampailah ke bulan Januari 2026. Jadi ini adalah equity ETF yang fokus kepada 50 syarikat terbesar di Amerika Syarikat yang semestinya patut syariah. ETF ini diuruskan oleh EQ8 Capital dan daripada segi prestasi, ETF ini mencatatkan 1 year return plus 18.82%. Dan ETF ketiga kita ada VPDJ Syariah China A-Share 100 ETF MYR dan kod dia adalah 0838EA. Jadi ETF ini memberikan exposure terus ke dalam pasaran saham China A-Share, iaitu saham yang disenaraikan dalam pasaran domestik China. ETF ini sesuai untuk pelabur yang nak grab peluang pertumbuhan ekonomi China tapi risiko dia lebih tinggi sebab market China boleh jadi sangat-sangat volatile dan sensitif kepada polisi kerajaan. Polisi kerajaan China dah satu, belum lagi dengan gangguan kerajaan US sana yang asyik nak tekan China. So memang sangat-sangat volatile lah. Tapi walaupun volatile, daripada segi prestasi, ETF ini mencatatkan 1 year return plus 30.65%.